Ramai yang tanya, 1 dinar dengan 1 gram ni sama ke? Nak tahu jawapannya, save dulu video ini siap-siap supaya mudah nak cari nanti. Untuk pengetahuan semua, persamaan 1 dinar dan 1 gram ini, kedua-duanya adalah emas berketulinan 999 dan emasnya melekat di kad. Tapi, 1 dinar berbentuk bulat dan lebih berat daripada 1 gram. 1 dinar ini beratnya 4.25 gram. Harganya hari ini dah pun mencecah lebih RM1,700. 2 tahun lepas, nilainya hanya sekitar RM1,100 sahaja. Berat emas yang sama, tetapi nilainya makin meningkat. Cara yang paling mudah untuk dapatkan 1 dinar ini adalah melalui akaun emas Gap. Kita boleh menabung 1 gram 1 bulan secara konsisten dan bila dah cukup 5 bulan menabung, kita akan ada 5 gram dalam akaun emas Gap. Jadi, kita dah boleh keluarkan emas fizikal iaitu 1 dinar ini daripada akaun Gap. Tahu-tahu dalam masa 5 bulan sahaja, dah boleh menabung lebih daripada RM1,700. Teruskan menabung sehingga miliki berkeping-keping dinar emas. Bagi yang nak mulakan simpanan emas di Public Gold, boleh terus rujuk pin video untuk saya bantu sebaiknya.